filem yang tak sempurna. Sangat-sangat tak sempurna. Dia cuba nak buat the kind of story yang ada revelation kat hujung tau. Tapi cara dia buat tu tak bijak langsung weh. Ayat-ayat basic je semua dia cakap dialog-dialog dia. Tulisan tu sangat-sangat skema. And nobody talks like that. Kau tak faham tau kenapa setiap susunan event tu berlaku. Kenapa kau letak kat situ, kenapa kau letak kat situ, kenapa dia macam kau tak susun dengan cantik benda tu. Dia rasa macam jumble up gila. And then in the end bila kau nak sampai kat dia punya revelation tu, dia macam actually, what is this? Dia just bagi benda fake macam kau kena keluar dari rumah ni. Kau kena keluar dari rumah ni. Macam, okay, bitch, why? Hai, nama aku Iki Ali dari Brothers Ali dan Buzzpop TV dan baru lepas menonton filem Pewaris Susuk daripada produksi Anomali. Tak suka. Dia make me lose my mind sebab how terrible the writing is, lakonan semua. Filem yang tak sempurna. Sangat-sangat tak sempurna. Rasa saya aku sakitnya tu bukannya di sini, tapi di sini, di hatiku. Dia cucuk kat sini tau susuk tu, kat sini. Dia hati tau. First kali aku memang aku jam cerita ni. Dia punya cerita dia dengan event yang berlaku tu macam cacah marba, incomprehensible. Kau tak faham tau kenapa setiap susunan event tu berlaku. Kadang-kadang sebab dia cuba nak buat the kind of story yang ada revelation kat hujung tau. Tapi cara dia buat tu tak bijak langsung weh. And bila dia nak susunkan tu dalam bentuk lakonan dan get the production rolling semua tu, aku tengok dia macam kau cuba kau nak buat benda kau, kenapa kau letak kat situ, kenapa kau letak kat situ, kenapa dia macam kau tak susun dengan cantik benda tu. Dia rasa macam jumble up gila. And then in the end bila kau nak sampai kat dia punya revelation tu, dia macam actually, what is this? Kau tak ada even a shred of like exposition ke apa, sebab dia just bagi benda fake macam kau kena keluar dari rumah ni. Kau kena keluar dari rumah ni. Macam, okay, bitch, why? So macam, oi, kau nak buat cerita tu, kau nak bagi orang immerse kat dunia kau. Benda tu penting sebagai atmosphere in a horror movie. Kalau kau tak bagi tahu what's going on, tapi kau semua nak simpan kat ujung sebab kau ingat kau pandai, kau ingat kau Fight Club, kau ingat kau kau ingat kau Shyamalan, kau ingat kau Joko Anwar yang tak reti buat third act dia sebelum-sebelum ni. Jadi macam ni lah. Teruk gila weh. Aku macam, oh my god man, I'm so glad Joko Anwar dah fix benda tu. Tapi diorang macam taking the wrong lessons from Joko Anwar. Diorang ambil yang buruk punya third act dia dulu tu, dia letak dalam cerita ni. Kau tak sakit hati aku dekat situ. Sakitnya duduk sini tau. So disebabkan dua orang penulis baru ni, Faizan Zaman dengan Harith Amanat ni, guide dia lah orang baru buat 2 kali tulis Nazam Anas tu. So there's not much to pull from lah daripada situ. Bila kau cakap Nazam Anas tu terlibat dalam gayung, boleh nampak lah benda tu. Dia punya dari segi benda tu sangat-sangat tak polish, ataupun benda tu sangat vague. Sebab even dalam gayung pun dia cakap perjuangan. Dia sibuk dengan perjuangan tu. Untuk apa perjuangan tu? Kau nak bela siapa? Kau nak bela apa? Kan? Why you fighting for? Tapi cerita ni pun dia ada this potential law that is not tapped. Tapi kau bagi tahu aku kena keluar dari rumah ni je. Sebab apa dia tak nak bagi tahu? Dia cuma kat ujung. Tu pun cara dia explain pun barai. I just hope that kalau dia dapat job baru lepas ni, mungkin dia can dapat a better guide dari Nazam Anas lah. So yeah. Okay, benda kedua yang aku tak suka. Ya Allah, dialog dia macam aku cakap tadi lah. Dia sangat vague. Dia tak nak bagi tahu apa dia nak cakap. Ataupun sekali lagi, platitudes. Dia duk cakap pasal benda ni syirik, benda ni khurafat, ingat Allah, Allah patutnya jadi tempat pertolongan. Tapi kau tak bagi tahu pun properly kenapa sekian-sekian villain ni buat hal. Dia jahat. Dia just bagi benda-benda macam, dia bagi rangka kepada benda tu. Tapi bila dia nak ceritakan, explainkan dia punya isi itu dalam dialog, dia macam basic, dia macam budak baru nak belajar membaca kau tahu. Dia macam dia tak tahu nak articulate the words properly. So dia jadi macam ayat-ayat basic je semua dia cakap dialog-dialog dia. Cuma bila dia sampai platitude dia jadi macam berbunga-bunga. So I don't get the dialogue, I don't understand the dialogue at all. And kadang-kadang dia punya lontaran dia punya tulisan tu sangat-sangat skema. And nobody talks like that.
Okay, ketiga ialah sebab ini pengarah baru. So, and you have all these very experienced actors and even like Sarimah doing her acting debut in a horror film pula tu. Kau tahu direct diorang betul-betul. Bila kau dapat Roshamno, he's a great veteran. Use him properly. Gunakan bakat dia. Kau janganlah suruh dia yang goreng sebab mentang-mentang lah dia boleh berpengalaman. Dia boleh buat apa dia tahu je. Kau dia tak dapat direction, dia goreng je lah sampai bila aku boleh stop. When can I stop being this certain character, kan? Dia tak boleh stop. Even Sarimah pun macam, I know, dia tak biasa dengan filem seram. So bagi dia mungkin, aku tak pasti how dia akan menerima ulasan-ulasan yang kurang enak ni. So bila aku cakap macam, okay, Sarimah is fine, tapi direction dia is not clear with this character, and even direction apa dengan yang watak Alia Iman tu pun aku tak faham. Dengan anak dia tu dari segi komunikasi diorang tu, apa benda tu sebenarnya. Dia macam the direction is not great. Korang terlalu mengharapkan the actor sendiri yang do the heavy lifting, padahal engkau sebagai director, engkau kena arah, kau kena direct pelakon tu. But that didn't happen. So Faizal Nat X-Men, do better bro. Next time. Aku tahu ni first film kau, so do better next time. Yeah. Bagi aku redeeming dia mungkin like towards the first half where dia actually try nak bagi bercerita dengan bahasa visual. Sebab kadang-kadang aku nampak lah jenis-jenis macam bila dia tunjukkan satu bilik kan, watak Alia Iman tu nak masuk bilik kan, nampak cahaya biru sebab dia orang baru yang innocent, yang baik, nak masuk bilik dia tak tahu apa-apa. Sekali tu bila kita nampak dia fokus dekat watak Roshamno tu, dia macam a bit of hue of merah dengan biru. So you can already tell dia punya alignment dia. So aku macam, this is something. Tapi bila dah sampai execution dia ke hujung tu, oh my god, dia rasa kau punya execution macam ni bro. Macam dia tak pay off langsung from the visual language yang dia dah cerita kat awal-awal tu. Dia pay off dia tak, apa dia kata, tak sampai tahap yang aku nak. So dia jadi kecewa, let down gila. Faham tak? Dia macam dia jadi lawak. I don't know what happened here. Yeah. Ni kira markah kesian jugalah sebab dia ada something of a foundation yang sangat strong, tapi pengalaman diorang sangat-sangat lah tak cukup. So aku boleh bagi cerita ni dalam 4/10 Kepada Anomaly Studios, ni nasihat aku. Korang betul-betul lah dapatkan the right guide supaya korang boleh find a proper direction untuk cerita korang, sebab idea korang dah bagus dah kat sini. Itu je aku boleh cakap. Find a good teacher for you guys. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.